Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak review bilik yang saya duduk di Fuji ini. Memang super view. Daripada tingkat atas, inilah view dia. Kami sampai, kami harap dapat view macam ni, tapi sangat terlindung oleh awan. Jadi saya pilih untuk bangun pagi sebelum subuh untuk melihat. Masya Allah, inilah view yang kami dapat. Jadi dengan berkain plekat dengan sejuk, saya keluar untuk melihat pemandangan di luar sana dan mengambil gambar. Dari dalam, inilah bilik dia. Tak ada katil, cuma ada tilam. Memang Japanese style. Dan ada satu kompartmen yang kita boleh duduk minum kopi sambil menikmati keindahan alam Gunung Fuji yang tersegam indah di hadapan bilik. Hotel ini 2 bintang saja, jadi ada backpacker style. Bilik air ada yang di luar dan ada yang di dalam. Yang di luar ni boleh gosok gigi di luar. Apa yang tak best, hotel ini tak ada lift, jadi kenalah angkat. Sampai di lobi, anda kena susun kasut dari situ dan pakai slipper yang disediakan. Di lobi ini, anda boleh minum kopi sambil menikmati pemandangan cukup indah. Dan ia adalah percuma dan ramai orang lepak kat sini. Dan ada dobi percuma, best, tak perlu bayar. Dan ini pula adalah kitchen yang percuma, boleh simpan barang dan juga boleh masak. So hari ini adalah 2 degree dan itu adalah view daripada puncak ataupun daripada rooftop. Inilah dia rooftop. Daripada atas pemandangan cukup clear, cukup indah, 360 degree untuk kita nikmati. Subhanallah, cukup cantik. Nama apartment ini adalah K House Fuji View dan pemandangan daripada dalam dan luar cukup indah. Dan saya cadangkan mereka yang datang di sini bolehlah menginap di K House. Baiklah, sekian dulu perkongsian untuk review hotel ni. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Ilham Fly Studio. Assalamualaikum. Jumpa lagi.